Assalamualaikum guys. Hari ni Hadi nak bagi kata-kata lah untuk anak muda. Sama macam Hadi lah, Hadi pun anak muda jugalah. Untuk mengingatkan diri Hadi lah, okey. Kepada anak muda kat luar sana lah. Hidup ni bukan tentang perlumbaan lah. Bukan siapa cepat kaya, dia menang, bukan. Tapi hidup ni tentang siapa yang boleh bertahan dengan kerasnya kehidupan. Dan kepada sesiapa yang sanggup mengejar mimpi mereka. Memang, ramai yang ada cita-cita dan mimpi. Sebagai contoh, ada yang bermimpi untuk jadi usahawan berjaya. Ada yang bermimpi untuk memikul tanggungjawab keluarga, membantu keluarga dan sebagainya lah. Tetapi, jangan anggap sekali kegagalan itu selamanya gagal. Tidak. Kegagalan itu adalah satu jalan untuk kita belajar dan memperbaiki segala kegagalan kita lah. So, nasihat untuk anak-anak muda di luar sana, kepada korang yang gagal dalam pembelajaran atau gagal dalam pekerjaan, jangan pernah give up bro. Ada jalan lain boleh bantu korang.